Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita untuk video terbaru untuk hari ini. So untuk season ni, ini adalah jersey kedua yang kita akan reviewkan untuk korang. Yang mana yang first, kalau korang tak tengok lagi sebelum ni, korang boleh tengok dekat channel YouTube kita. Untuk video kita yang pertama, kita dah reviewkan untuk jersey third, iaitu alternate kit untuk Johor Darul Ta'zim 2026-2027 yang warna pink. So yang mana yang belum tengok, korang boleh pergi tengok dulu. Yang mana yang belum subscribe, korang boleh subscribe dulu YouTube channel ni. So untuk hari ni, so korang boleh tengok dan dah boleh agak dah rasanya. Untuk hari ni kita pakai baju Negeri Sembilan FC. So jawapannya apa? So untuk korang, untuk sesi kali ni kita nak reviewkan untuk baju Negeri Sembilan FC home dan juga away untuk season 26-27. So untuk makluman awal, untuk bagi siapa yang tak tahu, untuk Negeri Sembilan FC untuk season yang terbaru ni, diorang still lagi mengekalkan sponsor yang sama, iaitu sponsor apparel diorang yang season lepas, iaitu Warix. Okay, seperti yang korang lihat ni, ini adalah jenama Warix. Diorang pakai lagi untuk season 26-27, cumanya kita akan ada design barulah. Okay, so dekat sini kita nak tunjuk kat korang. Dia baru je release. Okay, dia baru je keluarkan dekat Seremban Prima Mall pagi tadi. So Alhamdulillah kita dah ada barang dekat tangan dah. So kita boleh reviewkan untuk korang. So hari ni 16 hari bulan. So kita dekat Seremban Prima Mall. So kita nak beli baju NSFC yang terbaru lah, season 26-27. Let's go. Ini adalah suasana sekitar jam 10. Dah lebih daripada 40 orang. Ini dekat bahagian pembelian. Memang teratur diorang punya setup. Staff pun ramai yang membantu. Ini adalah dekat bahagian susunan untuk player meet and greet pada malam hari. Dan ini adalah orang-orang yang beratur, hampir 40 lebih orang. Home kit 26-27 NSFC warna kuning, sangat solid. Ini pula untuk yang away, warna biru, tenang. Ramai beratur untuk proses pembayaran dan ada tempat untuk korang boleh terus buat nama hint press. Ini display ni kat sana. Korang tengok betapa ramainya orang. Cukup dah tu. Tepat jam 11 pagi, Alhamdulillah kita selesai membuat pembelian. So apa yang kita dapat? Okay, harga jualan untuk baju terbaru, net price RM159. Okay, siapa yang pengguna NSFC yang langgan kad Hobin, okay, member kad Hobin, so korang dapat potongan lagi lah. Untuk siapa yang membeli dekat Seremban Prima Mall daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 10 malam. So bila dah ada kat tangan, so tibalah masa untuk kita start review. Okay, so first kali apa yang korang dapat kalau korang beli, so ini adalah dia punya bag, Warix official punya. Okay, so kita akan reviewkan korang untuk home terlebih dahulu. Macam biasa, kita nak pergi away terus kan. So kita jalan dengan home dulu. So tapi sebelum kita nak start review untuk yang home, kita nak reviewkan kat korang apa yang kita akan dapat ataupun apa barang yang kita dapat. Kita ada limited edition, okay, tube rasmi ataupun tube yang limited diorang keluarkan khas untuk siapa yang membeli kat Seremban Prima Mall. Okay, korang tengok betapa cantiknya dia. NSFC Negeri Sembilan FC Football World Club Kit 2026-2027. So memang rugi lah siapa tak dapat. Di dalam dia kosong je. So kita akan start review dengan item yang pertama, iaitu untuk home jersey. So untuk siapa yang dah tengok video teaser
NSFC. So ini adalah jersinya berwarna kuning. Okey, untuk yang home kali ni diorang kembali dengan kuning. Okey, dia punya detailing retro collar. Memang kita dah tengok dah dia punya detailing secara depan memang solid gila. So inilah dia punya jersey. Kita buka dulu, kita review cun-cunnya untuk korang. Alright, so untuk siapa yang bertanya dia punya material, first kali ni lah, sebelum kita sembang pasal material ke apa ke, kita bagi korang tengok dulu full. Yang di depan, okay, macam korang tengok ni, bercollar. Depan dia detailing macam ini. Logo jenis timbul, sama juga macam sebelum ni, logo jenis timbul. Yang ni dekat bahagian belakang. Korang akan dapat, first kali korang akan dapat tagging lah. Okay, so untuk yang ni dia punya cutting adalah cutting slim fit. Kita beritahu awal supaya korang tak salah pilih ataupun tak salah beli size nanti. So nanti saya akan try pakai dan bagi korang tengok, dan kita akan beritahu lah macam mana size yang terbaik untuk korang pilih. Yang di depan logo Warix, dan bahagian tengah macam biasa untuk Negeri Sembilan memang terkenal dengan matrix. Lepas tu dekat bahagian belah kanan kita ada NS Corporation. NS Corporation. Bahagian belah kiri kita ada Gemencih Grand. Lepas tu dekat bahagian depan, kalau korang perasan collar dia memang vibe retro lah. Okay, pakai collar retro. Lepas tu bahagian ni dekat bahagian belakang ada detailing 1923. 1923. Ini adalah bahagian belakang. Dia punya detailing ada logo sponsor daripada Science dan juga IRC. Untuk sebenarnya kalau kita tadi boleh je kita ambil untuk name set, sebab name set siapa yang beli untuk dekat Seremban Prima Mall tu, diorang akan bagi free name set. Tapi korang kena tunggu sikit lah. So sebabkan ambil masa, so saya decide untuk tak buat name set lah. Kalau tak memang kita bubuh lah name set kat sini, Uman Hakim kan, kita bubuh Akhil Rashid ke. Okay, so ini bahagian belakang dia. So untuk bahagian material dia, kalau korang perasan dia punya material ni dia ada corak tau. So kalau korang pakai, korang tak akan rasa kosong lah. Dan kalau korang nak tanya pasal detailing kain, kalau untuk detailing yang lama, dia punya kain dia pakai kain jakuat. So dia ada detailing, ada bunga-bunga ni, korang boleh tengok. Tapi untuk yang terbaru ni, dia tak ada detailing bunga yang macam yang lama lah. Okay, lepas tu kalau untuk material pula, dekat depan dia pakai kain yang jenis lain. Okay, dia punya tekstur yang lain. Belakang dia pakai tekstur yang lain lah. Sama juga macam yang lepas pun dia pakai tekstur yang lain juga, kalau korang perasan ataupun korang dah pernah beli yang sebelum ni. Okay, so selesai kita reviewkan untuk yang warna kuning. So untuk warna kuning berapa rate korang yang korang boleh bagi? Cuba komen. Yang mana yang ni korang cuba komen dekat bawah. Berapa rate yang korang boleh bagi untuk jersey home Negeri Sembilan FC 26-27. So selesai kita reviewkan yang home, tibalah masa untuk kita reviewkan yang away. So untuk warna away pula, kali ni diorang datang dengan colorway yang lama. Dulunya diorang pernah pakai sebelum ni. Kalau korang perasan, korang boleh check balik, Negeri Sembilan FC pernah pakai untuk colorway away, iaitu diorang pakai warna biru. So kita akan buka lah. Biru ni lebih kepada simple. Kalau korang jenis yang tak suka pakai bercollar, okay, korang boleh ambil yang away, sebab away dia pakai collar biasa saja, bukanlah yang bercollar. Tapi untuk kelebihan bagi siapa yang ambil bercollar, kalau korang nak bawa pergi kerja boleh, korang nak bawa pergi kelas boleh dan sebagainya lah. Okay, itu adalah benefit kalau siapa yang pilih yang home. Tapi pada jangkaan saya memang yang home akan lebih banyak hasil lah berbanding yang away. Tapi kita tak tahu, betul tak? Kita punya fikiran lain-lain tu. Okay, so kita reviewkan yang away pula. So untuk yang away, ini adalah detailingnya. Away dia main dengan warna biru. Okay, dia punya logo club, kalau korang pasal nampak, dia datang dengan detailing warna merah. Ini depan dia lah. Okay, dekat tangan saya ni on tag sizing L. Oh, kita lupa tadi nak cerita, untuk detailing dekat yang player issue, korang akan dapat yang ni tau. Dekat sini kalau korang tengok betul-betul, dia ada material, ada satu dekat bahagian bawah ni lah, datang dengan berjahit kemas. Yang ni depan dia. So dia punya logo sponsor mostly sama. Apa yang kita tengok, dia punya sponsor semuanya sama dengan yang home. Cumanya dekat belakang ni ada perbezaan sikit lah. Kalau yang
home tadi dia tulis dekat bahagian belakang ni 1923. Kalau yang away ni tak ada perkataan, tak ada nombor 1923 lah. Okay, so ini depan dia. Untuk yang away, yang ni bahagian belakang. So sama juga, belakang pun korang tengok kosong saya punya ni, sebab kita tak nak ambil masa yang lama. Okay, kita ada hal. So inilah dia punya detailing. Okay, bagi saya untuk rate jujur, okay, ataupun kalau korang tanya pendapat kita review kan, yang paling lawa bagi saya akan pilih untuk yang colorway warna kuning ni lah. Sebabkan dia punya corak ni lebih kepada nampak tenang je. Okay, satu lagi sebabkan bonus, sebabkan dia berkola lah. So kita boleh bawa pergi mana-mana nak kerja, nampak lagi kemas lah. Okay, tapi tak ada masalah, itu pilihan masing-masing, terpulang kepada semua orang. Okay, masing-masing ada pilihan sendiri. Okay, andai kata kalau korang berminat, lagi sekali saya beritahu untuk harganya adalah RM159. Okay, so rasanya itu saja. Lupa, sebelum kita tamatkan, sebelum kita terlupa, kita nak bagi rate kita dulu. Okay, so rate saya untuk baju Negeri Sembilan yang home, saya boleh bagi, sebabkan dia kemas, nampak tenang, saya boleh bagi dia 8.5 ke 9 lah. Okay, sebab dia simple, kain material sedap, dan harga boleh dengar lah RM159 sahaja. Untuk yang away bagi saya boleh bagi dalam 8 lah, 8. Sebabkan dia tak adalah terlampau simple. Okay, yang ni kalau korang peminat-peminat Spiderman tu kan, korang pakai baju ni, lepas tu korang cari sarung Spiderman tu. Lepas tu korang keluar, gila, kena ni dengan warna dia, warna biru dengan warna merah. Okay, so itu saja untuk session kali ni. Okay, andai kata kalau korang berminat untuk dapatkan, nanti andai kata dah keluar, kita akan maklumkan dekat korang macam mana korang nak beli, dekat mana korang nak beli. Okay, yang mana yang belum subscribe video YouTube ni, korang boleh subscribe dulu channel ni. Okay, yang mana yang dah tengok, korang boleh like, comment and share kat member korang. Okay, rasanya itu saja untuk, lupa lah, korang jangan risau, nanti kita akan ada lagi satu sesi, ataupun tak ada satu sesi. Sekejap kita akan tukar baju sekejap, kita bagi korang tengok macam mana dekat badan. Okay, okay guys, so ini yang kita pakai ni adalah yang home. So yang saya pakai ni on tag sizing L. Ini lah terletak dia punya kain. Okay, tak adalah terlampau jatuh. So yang ni lebih selesa lah. So untuk siapa yang nak beli, sebenarnya yang ni kalau korang nak mudah, korang tak perlu pening-pening. Korang andai kata selalu pakai baju biasa, sizing, contohnya macam saya selalu pakai baju biasa sizing M, saya terus ambil satu size atas. So tak adalah nanti korang pakai terlampau ketat. Okay, so sama juga dengan away, home atau away, korang gunakan konsep yang sama. Kalau nak beli tu terus ambil satu size atas lah. Okay, ini depan dia. Semat tu, gentle kemas. Korang tunggu sekejap, kita buat magic untuk korang. Macam mana? Kita dah tukar dah. Okay, so macam tadi korang tengok yang kita pakai yang home. So ini adalah kali ni kita pakai yang away, iaitu yang warna biru pula. So still korang tengok, kita pakai sizing L. Untuk yang ni, kalau korang tanya ni cutting apa, yang ni selalunya player issue. Untuk yang mula-mula memang nanti kedepannya insyaAllah, selalunya Warix macam yang lepas pun diorang akan keluarkan player issue dulu. Lepas tu baru akan ada fans issue dan juga replika untuk fans-fans Negeri Sembilan yang nak dapatkan. So harga dia berbeza lah. Yang ni 159 standard. Macam yang lepas pun player issue memang harga dalam lingkungan ni juga. So inilah depan dia untuk warna biru. Okay, macam ni. Dia lebih simple lah. Ini depan. Lepas tu kalau korang yang mana yang nak dapatkan name set, korang boleh dapatkan name set juga. Korang boleh pergi terus kat Warix. Ini depan, nampak? Cantik je sebenarnya kan warna biru ni. Dia nampak tenang lah. Okay, sebab untuk fans Negeri Sembilan, kalau korang betul-betul tahu kan, macam saya cakap tadi, dia pernah juga pakai biru untuk sebelum ni. So korang boleh check balik. Cantik lah. Tapi andai kata
Pilihan di tangan masing-masing. Anda kata yang mana satu yang korang rasa lebih berkenan dekat di mata, korang lebih cantik korang tengok, okay, korang boleh terus dapatkan. So rasanya itu saja untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan kita punya review, so korang boleh stay tune untuk kita punya review yang akan datang. So untuk yang mana yang belum tengok video-video kita sebelum ni, okay, kita ada video first, kita ada cerita pasal pentingnya support kewangan kelab dengan membeli original jersey. Dan yang kedua, kita dah post video untuk third kit, alternate kit untuk Johor Darul Takzim yang warna pink. So itu saja untuk video kali ni. So terima kasih semua. Kita jumpa korang di masa akan datang.